this issue tarif ni should be right up your alley lah kan? It's something that you deal almost on the daily basis. Dia macam ni lah kan. Tarif ni sebenarnya is normal. To have tarif is normal, right? Banyak negara ada tarif. Okay. Satu, kita kan tahu tarif ni apa. Kan? Tarif ni is kalau kita import barang, bahasa mudah dah. Kita import barang, datang masuk ke negara kita kenakan cukai, sama ada dia cukai excise duty ke, import duty ke, apa, itu adalah tarif. Betul. Right? Dari segi terminologi dah. Right, terminologi. So Malaysia pun ada tarif. Contohnya Malaysia kalau you import kereta, kita kenakan betul import duty, ya. Kereta ataupun yang excise duty, excise duty panggil duty. Tapi ini semua ni tarif lah. Tarif maknanya kita kenakan cukai kepada barangan yang masuk ke negara kita. So India ada, Indonesia ada, semua. Hampir semua negara yang kita tahu ada. Sebab mereka ni ada tarif ni di bawah apa yang kita panggil World Trade Organization. Ada rule, ada framework, ada guideline dalam World Trade Organization ni. Okay. Tetapi beza apa yang berlaku sekarang ni adalah satu kejutan. Kita tengok Trump ni tiba-tiba memang dia dah janji dulu. Dia dah cakap banyak kali. Sebelum election, apa semua, masa first round dia jadi, kalau ingat, masa pertama kali dia jadi presiden tahun 2016 bila dia menang, 2017 dia naik, dia ni memang orang kata obses dengan tarif. Jadi kita kupas nanti kenapa dia ni obses dengan tarif kan? Tapi kita cerita dulu pasal background tarif ni, apa yang berlaku. Sebelum ni saya rasa orang tak tahu tarif ni apa. At least tak dengar lah. So kalau you tengok dalam Google agaknya lah, kalau you search kan, search ranking. ranking tarif ni tiba-tiba tinggi. What is tarif? And then suddenly semua orang pakar tarif. Kalau you tengok dalam X, dalam TikTok, social media, tiba-tiba ramai orang jadi pakar tarif, right? Pakar tarif. Tapi benda memang biasa je sebenarnya. Sebenarnya tarif ni, saya cakap tadi lah, dia biasa je. Semua negara ada tarif. Kalau you tengok dalam WTO, kalau you masuk search dalam website WTO atau World Trade Organization ni, memang tarif ni macam dibenarkan lah, quote unquote lah, dibenarkan. Tapi subject tu certain guideline, rules and regulation lah. Ini semuanya dipantau oleh WTO. Okay? Of course, some countries, diorang akan decide to have more tariff than other countries. Right? So kenapa kita buat tarif? Tarif ni kita buat adalah satu, kita yang pertamanya lah, yang biasa kita dengar adalah kita tak nak orang lambakkan produk dia ke negara kita. Contohnya Malaysia buat apa? Malaysia buat besi. Contohnya lah, kita ada kilang besi besar, kan? So bila kita buat, cost kita certain amount cost kita. Jadi bila kita jual kat negara kita pun, kita jual katakan RM100 lah setan. Tapi ada satu negara besar yang buat besi ni ialah diorang punya main production, diorang boleh jual RM50 je. So dia akan masuk sini, lambakkan besi. Jadi apa yang jadi adalah manufacturing besi yang berlaku di Malaysia ni akan affected lah. Akan affect kerja. Contohnya kalau kilang besi tu dia hire ada 1,000 orang, tapi sebab dia tak boleh compete dengan orang yang masuk ni dengan jual harga yang murah ni, of course the job will be affected lah. Job kat Malaysia ni lah. Job Malaysia akan be affected kan. Itu jadi kita kenakan tarif ke atas. Kau nak jual dekat Malaysia boleh, import tu, tapi aku kenakan tarif kat kau, supaya harga daripada negara tu at least sama ataupun lebih tinggi sedikit. So kalau you nak beli daripada dia, you kena bayar extra. So kita protect kita punya turf ni. Dan tak ada orang kata apa risiko untuk job loss. Kan yang 1,000 orang ni, sebab 1,000 orang ni dia ada keluarga, dia ada apa semua kan. Jadi kita maintain the job loss. Dan kita mungkin satu negara yang baru nak membangun, baru nak bina kilang besi ni, right? Compare dengan contohnya lah China yang mungkin dah 50 tahun dia ada cakap besar. Jadi macam mana kita nak compete kalau kita not on level footing? So jadi kita kena bagi peluang kan untuk negara kita untuk bangunkan dulu. Ya, to local untuk bangun dulu. Dan sebab tu kita kenakan tarif. Right? Kenakan tarif. Yang kedua, kita tak nak jadikan ia satu lambakan lah. Contohnya kat sana, contohnya dekat negara yang dia produce tu, kan, contoh dia banyak kereta, dia overproduce kereta tu, dia tak boleh jual kat negara dia, dia datang lambak dekat Malaysia kan. Ataupun you katakan macam ni lah, you berniaga makanan, you buka restoran cantik-cantik, tiba-tiba ada food truck ataupun orang yang tak berlesen tiba-tiba jual tu, dia jual harga separuh. Sebab apa? Dia tak kena bayar sewa. Betul. You kena bayar sewa. So analogi dia lebih kurang begitulah. So this is to protect
Satu, dua, you nak elakkan daripada lambakan. Sebab tu kita dalam dunia dia ada anti-competition, kan, anti-monopoly, things like that lah, right? So can it be considered as a trade tool ke? Macam you nak it's a trade tool also. It's a trade tool. What I'm saying is that sebab kita ni contohnya jika kita ada satu industri yang baru nak bangun, contohnya kereta kan, kita nak protect proton. So kita tak nak lah kereta-kereta yang negara lain yang dia dah maju dah berapa lama, ratus tahun buat US kan, kita tak nak dia masuk ni dan compete dan membuatkan proton atau Pro 2 tak boleh compete dengan diorang sebab diorang dah lama. Right? Atau mungkin diorang ni punya teknologi dah lain. So kita nak bina. Bila kita nak bina ni, kita terpaksa ataupun lebih baik kita adakan tarif kepada barangan import yang masuk. Right? The EV is different. Kan? Macam contohnya EV. EV kita tak ada tarif. Sebab apa EV tak ada tarif? Sebab Malaysia tak ada EV. Belum ada lagi? Belum ada EV yang strong. Jadi kita nak mahukan rakyat kita dekatkan diri dengan EV untuk environment. Jadi kita bagi peluang pada rakyat Malaysia ni untuk membeli atau own an EV. So sebab tu dia tak ada tarif on EV. So maknanya kerajaan nak encourage kita adopt the EV lah. So walaupun kereta biasa, kereta internal combustion engine dikenakan tarif yang agak tinggi ataupun excise duty lah. Kalau kita tengok kereta BMW, walaupun pasang kat Malaysia pun masih sedikit mahal lagi berbanding dengan kereta-kereta lokal. Tetapi bila tengok EV pula, bukan saja tak ada tarif ataupun tak ada excise duty, dia buang terus. Dia buang terus. Sebab segmen dia lain. Kan? Untuk saya, apa yang saya nampak adalah segmen dia lain. Sebab EV ni kalau you tengok harga dia memang harga lain kan, harga dia agak tinggi dan banyak company syarikat yang buat EV ni mereka pergi kepada upper market, market yang tinggi ya, yang segmen. Cuma apa yang berlaku sekarang ni, China dah mula buat EV yang murah, murah dan banyak, mampu milik. So mampu milik. So diorang akan contohnya macam BYD lah, dia pergi kepada segmen yang diorang boleh compete, right? So now you ada choice. Sama ada you nak beli China, EV daripada China, atau you nak beli Proton, atau beli atau nak beli Toyota yang harganya lebih kurang sama juga. Itu yang kerajaan pergi buat price minimum price untuk EV. Bawah 100,000 bawah tak boleh jual. Betul. Ya. So itu juga adalah untuk protect lah, untuk protect supaya industri automobil di Malaysia ni kekal kata apa, robust because it affects banyak lagi industri-industri yang kecil ni, spare parts kan. Bukan sahaja kalau you nampak ni kan, macam kita buat kereta, kita nampak Proton aja, tapi kita tak nampak di belakang tu banyak SMEs kan ya, syarikat-syarikat kecil yang supply parts ni kepada Proton dan juga Pro 2. Kita tak nak destroy that infrastructure, that environment lah.